sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat bersama-sama berada dalam mengisi Ramadan ini. Alhamdulillah kita sama-sama menyelesaikan malam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa dan masuk hari ke-6 dan insya-Allah besok yang ke-7. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, selesai kita Ramadan dan kita sambut hari raya. Esok hari raya. Raya je. Esok raya. Tuan-tuan sekalian, jadi insya-Allah masa setengah jam ini diberi masa setengah jam kita akan sama-sama buat sedikit tazkirah ataupun namanya kuliah ataupun namanya peringatan ataupun semua nama itu adalah majlis ilmu. Kita duduk sini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mendalami Islam dan mengembangkan lagi tasawur ataupun gambaran ataupun kita punya imajinasi dan kita memahami agama Allah Taala ini. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak mengupas sedikit berkenaan apa yang dibaca oleh Tuan Imam tadi. Ada beberapa ayat yang boleh kita renung kembali. Jadi Tuan Imam baca surah, Tuan Imam baca Quran, kita faham, sonok, syahdu, sedih, menangis, pilu, dan kita merasa kehusyukan kalau kita faham, kalau kita menghayati, kalau kita bersama apa yang dibaca oleh Tuan Imam. Siapa pun imamnya, dia akan baca surah, baca ayat Al-Quran Karim. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, malam ini Tuan Imam baca surah Al-Baqarah juga. Ada di antara ayat yang disebut tadi, kita yang beramalkan tadi ialah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Baqarah ayat 183. Kita beramal sekarang ini ialah puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan, ay bimakna kutiba bimakna furida, difardukan, diwajibkan, dimestikan. Ada kamusnya yang puasa, seperti mana difardukan juga kepada umat sebelum kamu, itu pun kita buat yang terbaik insya-Allah. Nabi Allah Taala sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita dah masuk esok hari ke-7 kita puasa. Kita sudah maklum Al-Quran sebutkan bahawa difardukan, dimestikan kita berpuasa. Maka orang yang tak puasa, pertamanya dia berdosa sebab dia langgar hukum Allah Taala. Dia ingkar perintah Allah Taala dengan tidak berpuasa dengan sengaja. Uzur itu nombor 2. Tapi bagi orang tidak puasa, sengaja, malas, letih, menyapa, saja cari takir, cari MC, cari surat kestri. Ini ada ni. Di sini tak adalah, tu di London, di Afrika sebenarnya. Musim masuk aja 1 Ramadan, bergegas dia pergi di klinik nak ambil surat MC pelepasan untuk dapat kebenaran untuk gastrik. Maknanya dia tak boleh puasa dulu. Habis sahaja Ramadan, maka dia pun bergembira setiap masa sepanjang tahun. Dari sebab itu ada orang tak seronok, sengaja nak buat elak, nak buat tipu, tak nak puasa. Maka dia orang yang berdosa. Alhamdulillah. Di dunia boleh dapat, di depan doktor boleh dapat, di depan kampung boleh lepas, tak apa. Tapi bagaimana nak dapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti bila di depan Rabbul
sebelum kita. Dan Nabi-Nabi dahulu pun puasa. Kan? Nabi Daud AS difardukan puasa sepanjang tahun, 365 hari bahari 2, 181, 184, 145 selang seli saja. Nabi Daud puasa 185 hari setahun. Puasa selang seli. Hari ini puasa, besok berbuka. Hari ini puasa, besok berbuka. Itu syariat Nabi Daud AS. Nabi Musa AS pun ada puasa selama 6 bulan. Ada Nabi puasa 4 bulan. Ada Nabi sebelum Muhammad SAW puasanya daripada Isyak sampai Maghrib. Bukanya hanyalah Maghrib dan Isyak sahaja, sekitar sejam. Syariat Nabi terdahulu. Dan juga orang Yahudi juga puasa. Dia berpuasa sama, tak makan dan tak minum. Puasa Maryam, dia puasa tak makan, tak minum, dan tak boleh bercakap dengan orang lain, membisu 1000 bahasa. Tuan-tuan, kalau kita ni diwajibkan puasa macam Maryam, macam mana jawabnya? Apa nak cakap dengan yang hari ni buat minum air kelapa ya? Macam mana tak? Semua bahasa isyarat. Apa dah lama tak makan kalapa? Tak boleh cakap. Macam mana satu hari tak boleh cakap? Itu syariat sebelum kita. Puasa mereka tak boleh bercakap. Maryam. Macam-macam syariat berbeza-beza. Walau bagaimanapun mereka wajib berpuasa. Tetap berpuasa juga. Cuma syariat itu yang berbeza. Sebab itu Quran sebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lepas itu kita tahan diri daripada buat perkara-perkara yang batalkan puasa. Kita tak makan, kita tak minum, kita kurangkan bercakap, kita tak buat benda-benda yang menghilangkan pahala puasa. Itu pun Allah Ta'ala ni la'allakum. Mudah-mudahan. Maksudnya kalau kita buat terbaik pun tidak ada garanti. Sebab itu kita beramal hendaklah dengan dua tanam sifat kita, iaitu al-khauf wal raja. Kita tanam sikap kita, sifat kita al-khauf wal raja. Bukan raja semua. Tapi ar-raja ini bermakna kita mengharap. Al-khauf maknanya takut Allah Ta'ala tak kabulkan amalan kita. Takut Allah Ta'ala tak terima segala amalan kita. Kita dah bangun pagi-pagi, dah buat cantik jam mulai, dah sahur, dah pergi solat subuh berjamaah cantik, tapi takut Allah Ta'ala tak terima juga amalan kita. Mungkin cacat dari segi tasawufnya. Mungkin kita puasa kerana pak mertua, kerana mak mertua, kerana manusia. Angka kosong kita punya pahala puasa. Sebab itu Quran sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kau jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan sekalian, tazkirah ni bagus. Ia adalah majlis ilmu. Kita pada kuliah-kuliah agama. Sebab itu kita bila ada tazkirah, ada kuliah, belajar, kita hadir supaya meningkatkan lagi kita punya amalan ibadah. Quran sebut apa? Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Sama ke ibadah orang yang alim, orang yang mengerti dengan orang yang tak mengerti? Tak sama. Tak sama orang yang alim yang mengerti dengan tak sama orang yang tak tahu.
lapan pun Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu, sama, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, sama, kutiba juga, tetapi lain sikit di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ya tadi 178 sampai 3, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ay farq bainahuma? Fi farq awla aw ishtirak bainahuma shay? Fahimtum? ما في شيء. لا الفرق بينهما لأن كلما الآيتين يحتملون سواء بينهما. أما كتب بمعنى خلق. فهمتم؟ نعم. Sama ayatnya. Tadi kita cerita dalam bab ibadat. Kita cerita dalam 4 rukun fiqh. Ada namanya ibadat, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayat. Jadi ayat 178 ini menyentuh kewajiban kita melaksanakan juga al-qisas fil qatl, qisas dalam kes-kes pembunuhan. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu qisas dalam pembunuhan. Jadi makna teruskan, itulah Islam ini is the way of life. Islam ini cantik, hebat dalam hubungan bersama kawan, hubungan bersama isteri, bersama anak-anak, bersama rakyat, bersama negara, berpolitik pun. Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, difardukan kepada kamu hukuman qisas dalam kesalahan-kesalahan pembunuhan. Sebab itu teruskan, itulah kita kena sama-sama mewajibkan kita berpuasa untuk fardi, dan kita juga wajib kita laksanakan hukum Islam sama dalam bentuk lebih besar, yang bernegara. Tak ada pisahkan Islam ini. Sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara pun semua difardukan, diwajibkan. Teruskan dalam Quran ini pun, sebab itu kita kadang-kadang di masjid tertentu lah, kadang-kadang di surau, kita sungguh-sungguh menekankan persoalan-persoalan ibadat sepanjang masa. Puasa sah ke batal, ni pula tuan-tuan, tadi baru tu baca tengok YouTube, ada ustaz kata kita sembahyang tarawih 8 ni bukan tarawih, tak ada pahala. Allahu Akbar, kau tenang je. Apa-apa dia ngomong dia ngomong kita tarawih ni 8 rakaat, tidak dinamakan tarawih. Orang kalian jangan tarawih. Kerana tarawih ni ialah jamak, iaitu dua daripada rehatun berehat. Dia kata kalau kita 8 ni 2 kali rehat, belum lagi dinamakan tarawih, baru 2 kali rehat. 4 kali 1 rehat, dan 4 rakaat 1 rehat. 4 rakaat kedua sekali rehat, baru 2 kali rehat. Ustaz tu kata, Allah alam tahu ustaz dia daripada Belanda ke, daripada tak tahu lah, daripada mazhab dia kan. Dia kata kita solat 8 ni tak boleh, sebab tidak dia makan tarawih. Sebab tarawih itu jamak, plural. Tak boleh, dia kena 20 juga. Jadi kita buka sama-sama, kira muasawah. Boleh buat 8, boleh buat 20, boleh belakang. Tak? Boleh belakang dua. Sebab Nabi buat 8. Tapi sampai kata hujah ialah, kalau kita buat 8 tidak dimakan tarawih, sebab tarawih itu adalah jamak daripada rohatun, rehat. Kalau 4 sekali rehat, 4 yang kedua
mazhab, banyak aliran, banyak pandangan. Itu ijtihad dia masing-masing. Ijtihad masing-masing. Sebab itu kita bila berlaku kes macam ni kena cari tok guru lain. Ustaz, dia kata tak sah. Tak sah secara apa ni. Sebab ijma' kata, dia kata ada Sahih Bukhari betul. Sahih Bukhari juga ada sebut kata bahawa 8. Ada juga Sahih Bukhari sebut sampai 20. Jadi kilau ma sawab, boleh kata. Boleh buat 8 atau boleh buat 20. Tuan-tuan nak buat 8, silakan. Nak buat 20 pun boleh kata. Tak ada istilah tak sah, tidak ada istilah haram pun tak boleh. Sama lah kita sebut dalam kerahan kita kunut, kunut dalam solat subuh. Nak buat ada masalah, tak buat pun tak boleh. Itu khilafiyah. Jangan sampai siapa yang buat kunut ini diharam, buat itu haram jaya. Tak boleh. Kita kena buat lagi. Kena buat. Jadi maknanya buat boleh, tak boleh. Kita berlapang dalam ikhtilaf mazhab ini, insya-Allah. Betul teruskan, saya sebut tadi dalam ayat yang sama Allah nak tahu banyak kita ibadat, perkara ibadat, puasa, zakat, haji, dan semua amal ibadat ni wajib bagi kita buat. Yang kedua, rukun yang kedua, Allah bagi kita muamalah, kena cari Islam, jual beli, saham, kita cadaran, Ar-Rahnun, cara Islam mengatur seperti itu. Yang ketiga, mulakahat. Ini semua macam tak mulakahat, pula cari seperti ni tak betul. Macam-macam soalan mulakahat, nikah, kahwin, rujuk, susuan, ibu nyusu, bapa nyusu, semua soalan dalam mulakahat. Semua soalan tu banyak soalan. Tu ada kes mengadu, cikgu mengadu, kesian bapa saya orang miskin, orang miskin, tak ada apa lah, tak ada apa dah nak minum, terpaksa susu ibu dan ibu, kesian bapa saya, tak mampu dah nak minum susu, sama-sama join, bapa sebelah, mak sebelah, anak sebelah, itu dalam isu-isu bab munakahat, ada isu berlaku, munakahat. Tapi yang keempat ni, jenayah kita hanya ada kertas. Dalam bahasa Jawanya just on paper. Jadi atas kertas je. Tak nampak satu global Islam ini. Sebab kita belum lagi melaksanakan Islam secara keseluruhannya. Bank Islam dah ada, alhamdulillah. Universiti Islam pada masa dah ada, alhamdulillah. Bank muamalat dah ada, alhamdulillah. Taraf Islam ada, cantiklah. Cuma undang-undang Islam yang belum lagi didaulatkan di bumi Malaysia ini. Sebab itu kita nak cantik Islam ini, Nabi Muhammad SAW nak pemilik daulat tidak dibuat semasa di Mekah. Dia terpaksa hijrah ke Madinatul Munawwarah untuk apa? Untuk menterjemahkan Islam paling sulit, paling kamil, yang paling cantik di bumi Allah Ta'ala di Madinah Al-Munawwarah. Sebab itu bila di Madinah dilaksanakan Islam yang sebaik yang mungkin. Dibina daulah Islamiyah, dibina kerajaan, dibina perjanjian antara kaum-kaum Yahudi, Nasrani, semua bercantik, bergabung untuk berbina daulah Islamiyah di Madinah. Di Mekah tak boleh jadi. Banyak kekangan, banyak kasangan, banyak cabaran, banyak dugaan, semua di dalam di Mekah. Jadi Nabi hijrah cantik untuk menterjemahkan agama Allah Ta'ala ini yang sebaik-baik mungkin, tidak dikecilkan. Tuan-tuan tengok Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah, Abu Jahal tahu apa dia, kalau nak perempuan aku bagi, kalau nak harta aku bagi, nak jabatan pun aku bagi. Kenapa nak ambil? Apa sibuk-sibuk pula, bersusah payah jauh nak pergi Madinah juga 400 km. Kenapa susah? Hatta Nabi Allah lau
Islam ini, dekat dakwah ini, saya tidak akan tinggalkan sampailah aku diberi kemenangan ataupun aku akan mati. Tengok, Nabi taruhkan nyawa dia untuk mendapatkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan sembarangan. Termasuk hijrah, berbagai cabaran, dan sampai dikejar oleh Quraisy. Allah berhadapan semua isu-isu itu, peristiwa itu mengajar kita hebatnya agama Allah Ta'ala untuk dipertahankan, diperjuangkan, didaulahkan demi Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan sebab itulah kan, kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini, sebagai orang mubarak, kita banyakkan doa kepada Allah Ta'ala, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakkan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sebut banyak doa pada waktu malam, tetapi dalam Quran disebut kan, kita banyakkan doa. Dalam ayat yang ke-186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku meminta kepadaku, sesungguhnya aku ini Allah Ta'ala Maha rapat, dekat dengan hamba-Nya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah Ta'ala akan kabulkan setiap permintaan kita bila kita minta. Tuan-tuan, macam mana kita tak solat, tak puasa, minta doa? Sebab itu kadang-kadang saya pelik bin ajaib, kadang-kadang kesian pada hamba kita, kawan-kawan kita, anak sekolah UPSR, anak sekolah PG3, mohon bapa datang mohon kepada Allah Ta'ala, baca Yasin, doa kepada Allah Ta'ala. Solat pun kadang-kadang, Jumaat jarang-jarang, banyak tak solat. Banyak yang tak solat, kesian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita takut bagaimana Allah tersebut, Allah akan kabulkan doa, tetapi syarat izadaan bila kita minta. Macam mana kita nak minta kalau kita tak buat segala Allah suruh? Kan, kita laksanakan segala yang perintah, kan, tapi tak buat dengan apa yang Allah suruh. Kan, sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena banyakkan berdoa. Sebenarnya puasa ni sebenarnya al-mubarak. Nabi SAW dalam hadis masyhur riwayat daripada At-Tirmizi dari Ibnu Majah, dia kata salah satu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabda, salah satu la turaddu da'watuhum, tiga orang ini yang akan tolak doa-doa mereka. Ini pun mungkin tasbih sudah banyak ulama, tak apalah ulang-ulang balik sampai dengan hafal tercepat insya-Allah. Sampai hafal tercepat. Jadi tiga golongan yang disebut, salah satu la turaddu da'watuhum, tiga golongan Nabi tidak akan tolak doa-doa mereka. Apa dia? Yang pertama, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampailah dia berbuka. Masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, ibu bapa, masa puasa ni banyakkan doa. Kan? Kita masa puasa ni banyakkan solat, banyakkan doa. Kalau dulu kita jarang-jarang doa, puasa ni banyakkan doa. Doa banyakkan, murahkan rezeki. Kalau sebelum puasa kita sibuk, tak ada nak sunat-sunat rawatib, puasa ni kita kerja rawatib itu, banyakkan doa. Antara solat sunat dan solat wajib adalah tempat yang kabul, mustajabah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara tempat yang sesuai ialah sebelum kita berbuka. Kan, sebelum kita berbuka, Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sunnah ini, kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa berharap anak-anakku semua sehat, anakku cerdik, anakku jadi mujahidin, mujahidah, kan, jadi istriku tidak solehah, kan, aku hidup gembira. Kita doa sebelum kita berbuka, kan, doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita berbuka, kan. Jadi kita buka
jadikan tempat sebelum buka itu tempat yang elok kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam, sulusul lail, 2/3 malam, banyakkan ibadah doa ni. Kan? Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata 3 golongan yang tertolak doanya. Yang pertama, orang yang berpuasa sampailah dia berbuka. Yang kedua, dia kata al-imamul adil, imam yang adil, pimpin yang adil, ketua yang adil. Kan? Waduh halim fi mahali, letakkan satu pada tempatnya. Kalau kita ketua kampung, jadi ketua kampung yang adil, bagi hak sama rata. Peruntukan kerajaan itu pun bagi sama rata. Jangan ini mana hijau, ini mana biru, ini mana coklat, ini mana kelabu. No. Ahli layak terima bagi semua. Barulah kita doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita MB menti besar, jangan kita halang peruntukan. Semua itu adalah Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Harta khazanah negara, khazanah bumi itu milik Allah Ta'ala. Kita sebagai khalifah hanya tugas kita berimarah saja, tunaikan untuk developkan bumi ini dengan kuasa yang ada pada manusia. Sebab itu adalah amanah Allah Ta'ala. Kita kena laksanakan dengan yang terbaik. Takut Allah akan tanya kita tidak akan nanti. Jadi kalau jadi menteri besar, daripada menteri, jadi menteri-menteri kena tunaikan hak ini. InsyaAllah barulah kita doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tolak doa kita. Yang ketiga, Nabi kata da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Doa zalimi pun tidak akan tolak. Nabi kata dalam hadis akhir, iyyakum da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijabun. Jauhilah kamu doa-doa orang yang dizalimi. Kita zalimi orang kerana antaranya dengan Allah Ta'ala tidak ada halangan, tidak ada hijab, tak ada penghalang doa tersebut. Sebab itu kita usaha ikhtiar, kita sungguh-sungguh buat dengan doa ini. Jangan kita menzalimi orang, jangan kita buat inai orang, jangan kita buat orang tak suka dengan kita dan tak suka dengan apa yang kita buat ini, insya-Allah. Jadi kesimpulannya, hasil bunyi lah. Tidak bunyi. Tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini tak tahu bila akan mati. Entah esok, untuk amalan ini, entah lepas ini, wallahu a'lam bishawab. Sebab itu kita niat, kita memperjuangkan Islam biar sampai mati. Tak ada sepadannya. Sebab itu Quran sebut wajib solat dan wajib memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala kena didaulahkan. Yang kedua, kena banyakkan doa Ramadan al-Mubarak ini. Sebelum kita puasa, jangan kita kurangkan ibadah, biar lipat gandakan ibadah kita. Sayang, dalam sebelum puasa ibadah kita 10%. Masa Ramadan tinggal 2% ibadah kita. Masya Allah. Miskin, fakir. Jadi kita ambil sebelum Ramadan ini, kita ambil pahala. Banyakkan doa, banyakkan ibadah, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi cukupkan ini untuk kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita akhir sampai kita. Mohon Allah Ta'ala kalau matikan kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan berjihad, mati dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala, mati dalam solat tarawih. Solat tarawih ibu-ibu baru tengok kali ya. Nak sembahyang tarawih
masa, ada ruang, ada masa yang lapar ni, kita buat dan terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kunu nasrullah. Jadilah kita penolong membantu agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi itu akhirnya apa maaf diri kita, pun asal-asal terkata sebab saya insan biasa. Tak ada salah dan dosa dan ampunan Allah taala yang kita sama-sama kita minta insyaallah. Kita mohon Allah taala anugerahkan kita dengan syurga di akhirat nanti insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu Akbar.